Cantik. Nipisan phone ni. Lepas tu bila masuk poket atas pun tak nampak kembung. Masalahnya, sekarang dah 2 kali plan aku nak review phone ni dekat luar hancur. Jom dengar ni. Korang tengok langit hari ni. Semalam dekat Taman Botani Shah Alam pun sama. Baru nak acah-acah record video cinematic guna phone ni, hujan. Hari ni pun sama, hujan. Tapi tak apa, untuk korang, aku review lagi Tecnopova Slim 5G ni walaupun dekat indoor. Okay, first thing, ini world slimmest 3D AI curve phone. Nipis dia 5.95mm je weh. Berat pun baru 160 gram. Phone ni masuk poket pun tak nampak macam ada phone. Sebab tu korang kena hati-hati, takut lupa. Dah lah curve, nampak mahal gila. Padahal harga baru 899 je. Paling best, dia ada world first mode light design. Notification masuk, ada call, ada message, dia menyala macam ni. Lepas tu kalau korang letak atas meja, phone ni nampak mahal lah, nampak stylo lah dengan lampu menyala macam ni kan. Bercakap pasal hasil gambar, pasal gambar malam, aku nak jawab sikit lah komen-komen pasal kamera ni. Yang mana kata gambar malam dia tak ngam tu. Brother, phone ni bawah 1000 je tau. Phone flagship yang harga 78,000 dekat kawasan lighting hancur. Berderai kat kualiti kamera dia. Korang tengoklah hasil gambar, hasil kamera phone ni yang mana aku sempat ambil semalam. Macam okey apa? Phone ni pun dah guna MediaTek D6400 5G. Lepas tu satu lagi, korang jangan risaulah kalau korang ni jenis yang cuai ataupun careless macam aku. Phone ni ada IP64 dust and water resistant. Lepas tu ada military grade shock resistant. Boleh kata dia lasak jugalah. Walaupun phone ni nipis gila, bateri dia 5160 mAh tau. So sekarang siapa yang cakap phone bajet tak boleh nak nampak bergaya? Ni, Tecnopova Slim 5G. Dah lah, cukup sampai sini je aku rasa. Maybe next time aku stick pada record dekat rumah-rumah tinggal je lah. At least ada bumbung kan. Korang nilailah sendiri.